Payah tu. Kan? Dia akan masuk. Okay, jom. Steady. Okay. Alright. Lebih je. Boleh tahan. Nasib baik saya selalu hiking. Ya? Kurang lah sikit semput. Cik. Okay, baik. Kita dah masuki gua. Gua Bewa Boleh. Tapi ada yang rangka yang sebenarnya tak ada dah. Air tu paling lama dalam masa ni. sejuk angin. Terasa angin sejuk. Lucah. Terasa ada angin sejuk. Ada gua. Kita dah masuk. Tapi saya tak bawa lampu ni. Saya tak ada lighting. Ada yang setengah tu diberikan lampu. Saya tak ada lampu. So mungkin ada yang nampak, ada yang tak nampak. Okay, ada lampu kat sini. Ada pasang lampu dah. Ini kita lihat satu lumut ni. Lumut ni kalau dalam seperti yang kata apa? Pada petrol kita, dia glow in the dark ataupun bercahaya dalam gelap. Memang lumut ni memang ni sebab ni siang. Tapi ni kita nampak dia macam glow in the dark kan. Ya. Apa nama buku tu? Start lama. Apa dia? Start yang saya lemak. Kita letak daripada atas, cara mic bawah. Betul. Bayangkan dulu dalam ni memang buat dia. Chin dia jaga. Aku barang nama Kami ada dengar bunyi angin. Bunyi angin dalam gua. Ni tamat sampai sini je. Tapi 4 orang saja dah masuk dalam satu masa lah. Okay, minta
betul dalam gua ni. Kita daripada sana tadi. Tapi apa ni? Lepas kita sampai ke ni, kita tak ada jalan pergi tembus ke tempat lain lah. Kita kena patah balik lah. Tengok bawah. Okey, bawah. Okey Zee. Sekejap Zee Okey Zee. Zee, apa yang Zee nampak guys, tadi? Penanganan yang bawah. Kita sampai dekat gua bawah nama dia. Okey. Di mana kalau kita perhatikan tulang yang ada yang terdapat ketika dulu di gua ini yang dia gelarkan bawah, rekodkan dah pun ada di sini di gua ini tulangnya rangka dia 16,000 tahun yang lalu. Oh, okey. Dan tulang ini dibawa ke Amerika Syarikat untuk disahkan ialah untuk menjadi sisah umur sebenar. Jadi bila dibawa ke Amerika memang disahkanlah 16,000 tahun yang lalu. Dan sekarang tulangnya kena ada di Museum Negeri Terengganu. Satu benda yang menarik lah. Maknanya kita punya nenek moyang kita satu ketika dahulu menjelajah Orang yang matahari kumpulan manusia pertama. Kumpulan manusia yang pertama 16,000 tahun yang lalu. Mereka dah pun berada di sini. Mungkin satu ketika kita perhatikan gua yang kosong ini, mungkin satu ketika dahulu adalah pendapatan manusia. Mungkin yalah kalau kita dapat perhatikan di dinding adalah orang kata sikit contengan-contengan yang berada di gua ini. Bawah ni pun nama Bawah yang tu saya tak pasti diberi oleh tu apa, tapi yang ada di sini kalau anda pergi di sini di gua ini, mereka akan memberikanlah orang kata petunjuk nama gua di sini, sejarah-sejarah di sini juga mereka ada kongsikan macam arca ada gitulah di sini. Guys, jangan lupa datang sini. Kalau cakap orang kita 18 suku orang kita pula datang sini. Ini salah satu nenek moyang kita. Ya. Dia akan masuk lapor dekat JT kita kan. So kita tahu berapa orang akan masuk gua. Yang book kecil dia akan passing kepada kaunter korang. So kita akan rescue lah kalau apa-apa hal. Kalau macam tu boleh diambil boleh disamankan. Okey, kalau sekarang ni kalau ikutlah kan ikut sama negara, dia kalau masuk tanpa permit memang tindakan lah. So untuk aktiviti yang contoh mistik, dia punya exploration kan, kalau dia berpermit is okay, tapi jabatan lain akan take over. Contoh JMG yang melibatkan ambil fosil, curi emas ke kan, pejabat aktiviti sendiri, tu perundangan dia orang pula. Okey, maksud saya kalau misalnya dia ada permit, tapi sepatutnya ke lain, tapi dia Okay. Benar belakang. Band dia lah. orang luar ke ataupun Dia orang luar, maksudnya orang Malaysia lah, pancung sendiri dengan tersebut sendiri. Dia berpegang teguh jika gayat ya. Saya ni jenis gayat juga, tapi boleh lah. Kenapa kampus pun Wih, curamnya. curangan? Wih, curamnya. Kalau menuruni ni memang tak penat, tapi pada yang gayat pula, itu yang problem. Pada yang gayat ataupun yang apa ni, takut pada ketinggian, susah sikit kalau nak turun tu. Ada juga yang baru sampai. Hei. Hei. Oh, awak gelak je. Nanti saya gelakkan awak lah. Geram kan?
Oh, saya ingat saya gayat. Ada lagi yang lebih gayat daripada saya. Punya. Kan? Suram juga kan? Betul. Batu cave pun saya tak pernah. Saya tak ada taktik. Saya tak ada taktik lah. Saya turun je lah macam ni. Macam ni je lah. Memang betul lah. Patutlah kawan saya tu berpaut. Memang gayat lah. Tapi kita bayangkan kita jalan di tempat yang tegak ya. Kita bayangkan lah. Korang yang menonton mungkin kurang. Kita orang yang apa ni merasai pengalaman tu. Bulan je nak turun ni. Itulah pasal nak berguling. Kuih saya basah, perlu dingin apa? Abang Sam dah biasa dah. Slipper saya jadi basah tapak dia. Sebab Ah. dia penuh dingin. Okey, slipper jadi basah. Orang bawa slipper, pakai slipper pun boleh, tapi sebenarnya tu lah kena Kaki lebar masalah juga, kaki masalah juga. kaki panjang masalah, kaki lebar masalah juga. Elok jadi macam saya ni, rendang-rendang senang. Okey, akhirnya sampai juga di bawah. Selamat. Turun ambil masa lebih kurang dalam 4 minit Turun je 4 minit. Aduh, hai. Gayat. Turun gayat. Naik masalah. Turun pun gayat. Hai. Terus belok hijau. Terus belok hilang. Kesian bos saya. Menyanyi. Dia orang ni terus masuk bot. Tak sabar nak balik ke apa? Okey lah, selesai. Abang Sam, selesai kita punya exploration. Terima kasih. Masa ni kita telah pergi ke Gua Bewah. Tadi ada juga kita berpeluang ke Gua pos Sungai Cacing. Sungai di mana kita tempatkan ranger terakhir kita lah untuk memeriksa permit pos dan sebagainya. Jadi tadi kita naik ke Gua Bewah untuk melihat eksplorasi semula jadi yang ada di Gua Bewah, dan kita telah tamat di Gua Bewah. Sebentar lagi kita akan pergi menghadap ke rakit asli di Tanjung Wentok. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Lampu sebuah hati.
Takut. Yang tu kalau jadi abang kita promo dia. Kampung saya baru akan datang lah. Tahap tu lah. Tapi hari ni tengok macam tak ada bot dia. Mungkin dia tak ada kat sini lah. Okey. Buat Yang setakat ni berapa Apa yang banyak? korang tengok ni adalah satu pulau di mana masyarakat orang asli suku kaum Semak Beri jadikan ini sebagai perhentian ataupun pulau mereka untuk mereka menjalankan aktiviti ekonomi lah. Di depan saya ni ada satu rumah rakit. dia tak menjadikan Rumah rakit yang dibina oleh masyarakat orang asli suku kaum Semak Beri yang saudara sahak tu. kampung tetap dia. Tengok. Dan pihak Perilitan pun akan cuba nak membantu mereka dengan buat satu pelantar lah kat sini nanti supaya para pelancong ataupun pengunjung boleh Membantu dari segi mencari. okey, kita nak masuk dalam Masih dalam proses kita nak tengok. Baru ni mereka ada buat workshop sambil untuk merealisasi. Oh, sama. Wah, best. Oh, lama. Macam ni kalau santai. Tu dia. Baik-baik ala kerabi lah sikit. belakang tu hijau. Kita jumpa ya rakan-rakan kita. Bye, jumpa lagi. Nama negara suku kaum Temia. Temia kan? Dari Alright. Post House. Ya. Zaki.